Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my YouTube channel. So guys, nama aku Nada Kai. Seperti biasa boleh juga panggil Nadia. Guys, first of all, terima kasih sangat-sangat pada korang yang dah subscribe, dah like, dah share, comment, everything dekat Nadia punya YouTube channel. Terima kasih sangat-sangat. Guys, so sekarang ni dah bulan Januari kan, dah nak habis dah sebenarnya. Beberapa hari lagi. So, untuk bulan Januari ni memang bulan yang bagi Nadia adalah bulan yang sangat mengejutkan ya. Pada awal-awal tu biasalah kita sebagai mak-mak ni yang busy, ada anak kecil, busy lah, hantar anak sekolah apa semua, settle yuran semua, habis dekat situ kan. Aku dapat bonus korang, habis ke yuran sekolah je. Tapi Alhamdulillah lah untuk anak-anak kita juga kan. Untuk siapa lagi kalau bukan untuk anak-anak, betul tak? Kalau kita habis enjoy macam tu je, tak berbaloi, tak dapat apa pun. So kalau kita dah invest untuk anak-anak kita, at least anak lah, jagaan kita kan. So rasa macam tanggungjawab lebih. Sorry, kau tertolak tong sampah. Ada nak cerita sikit lah kan. Baru-baru ni kan ada isu yang hangat diperkatakan mengenai PMX baru buat pengumuman yang dia nak tukar daripada darjah 1 tu kepada umur 6 tahun. Mulai tahun depan, prasekolah 5 tahun, darjah 1 6 tahun. Biasanya umur 7 tahun baru masuk darjah 1. So untuk silibus darjah 1 ni memang berlainan dan berbeza lah daripada tadika, taska atau pengasuh yang ajar tu. Darjah 1 ni dia dah macam kena berdikari. Anak-anak memang tak boleh bergantung dah dengan mak ayah. Kita sebagai mak ayah ni terpaksa melepaskan anak kita untuk berdikari dalam umur macam tu. Maksudnya kena pergi kantin, beli sendiri ya. Dah mak ayah mana boleh, takkanlah mak ayah nak teman hari-hari kan, nak pergi kantin. Tak membesar bila masa tu anak nak berdikari kan. Dari umur baby sampai umur 5 tahun, 6 tahun macam tu, kita masih lagi dibekalkan, anak kita dibekalkan dengan diorang masa untuk anak-anak kan. Umur 6 tahun lah masa anak Nadia tu prasekolah tu, cikgu-cikgu masih sediakan makanan di kantin lah. Kira kita tak risau lah kan anak beli kantin ke. Tapi sekarang ni umur 6 tahun dah kena jadi macam darjah 1. Maknanya kena beli kantin sendiri, kencing berak semua sendiri. Tapi bila anak Nadia umur 5 tahun tu dah bebas pampers dah. Yang sulung tu lah. Yang nombor 2 ni belum lagi. Umur 4 tahun masih lagi mencuba ya. Tapi kita dah hantar juga. Anak Nadia umur 4 tahun pun dah hantar ke sekolah. Tapi dia still lagi dalam diapers. Cikgu pun okey je. Cuma dia dalam training jugalah. Cikgu pun sekali-sekala akan pantau. Itu okey lah sebab umur 4 tahun tu kira kecil lagi korang. 4 tahun tu baru nak belajar bercakap, nak belajar menulis apa semua. Untuk 6 tahun bagi Nadia lah, secara personally agak tak setuju sebab anak kita ni masih kecil sebenarnya. Untuk umur 6 tahun ni dia baru nak kata orang jauh daripada distant daripada family dia. Maksudnya dia masih lagi dalam jagaan kita, tapi kita cuba untuk bagi dia melangkah ke alam berdikari, faham tak? Maksud dia survive sendirilah. Tapi untuk darjah 1 ni sebenarnya dia bukan saja kita kena tinggalkan anak kita daripada keluar daripada jagaan kita, maksudnya kena belajar pula. Kena ada exam pula lah. Sebab masa Nadia darjah 1 tu, masa tu lah Nadia baru nak menulis, baru nak membaca, seingat Nadia lah. Sebab mak Nadia pernah cakap yang Nadia agak susah jugalah masa darjah 1 tu nak menulis dengan baik. Tapi untuk darjah 1 ni kebanyakan umur dah tahu yang darjah 1 ni memang akan sekolah, belajar macam budak-budak besar, faham tak? So untuk darjah 1 ni Nadia tak tahu apa inisiatif sebenarnya, apa tujuan ataupun apa purpose yang kerajaan nak buat sebenarnya. Masukkan darjah 1 tu start umur 6 tahun. Nadia tak pasti, dan dia pula ada ujian pula untuk nak masuk sama ada dia layak atau tak darjah 1. Daripada awal-awal okey, darjah 1 tu umur 7 tahun, tiba-tiba 6 tahun pula. Ramai je yang setuju, ada juga yang tak setuju. Ramai yang tak setuju sebenarnya. Nadia secara personally memang tak setuju sebenarnya. Sebab kita tahulah anak kita macam mana. Walaupun anak Nadia tu dah tak ada menyusu, tak ada paper, semua okey, semua bebas lah. Cuma dari segi
segi mental anak kita. Sebab anak Nadia umur 6 tahun tu masih nak bermain, petang tu nak main. Tapi darjah 1 tu sekolah pagi kan. Pagi-pagi tu dah kena pergi sekolah. Lepas tu petang pula ada kelas kafar pula. Takkanlah kelas kafar tu tak nak selaraskan 6 tahun juga kan. Faham tak? So dia macam ketinggalan lah. Tapi Nadia tak boleh nak ulas benda ni dengan lebih lanjut lah. Sebab kerajaan juga mesti ada sebab tersendiri kenapa diorang buat macam tu. Sebab tujuan utama diorang kata nak melahirkan lebih ramai anak yang lebih maju di masa akan datang. Selaras dengan kita punya kemajuan teknologi sekarang ni kan, zaman AI semua dah cepat. So kerajaan juga nak melahirkan jugalah kanak-kanak ataupun insan ataupun golongan belia yang akan datang dengan lebih cepat. Maksudnya secepat kemodenan zaman kita. Faham tak? Gitu. So korang, jadi itulah antara ulasan yang Nadia boleh bagilah kan, pendapat Nadia sendiri. Tapi secara personalinya Nadia setuju je apa yang kerajaan nak buat. Cuma kita yang tahu anak kita tu macam mana. Ada yang masih belum sedia, ada yang masih keko, ada je mak ayah yang umur 6 tahun pun tak hantar mana-mana. Memang jaga dari umur baby sampai 6 tahun jaga, tak pernah hantar anak sekolah. Yang tu yang ramai yang berdebar sebenarnya kan. Tak apalah, apa pun kerajaan nak terbaik untuk kita kan. So guys, untuk video kali ni seperti korang dah baca di title, hari ni kita nak buat, sebenarnya Nadia pernah buat sebelum ni video ni pasal Ninik Kurinci ni. Dia seorang insan yang terbuka hijab matanya, so dia boleh nampak makhluk-makhluk gaib ataupun hantu lah dalam apa-apa saja, especially dalam gambar yang pelanggan-pelanggan dia hantar. Macam pelanggan disuruh tengok, kat rumah aku ni ada apa-apa tak? Kat rumah saya ni cuba tengok ada apa-apa tak? Cuba scan. Sebab Ninik Kurinci ni dia seorang YouTuber juga, dan dia seorang yang boleh nampak hijab mata terbuka. Explain sendiri, okay, macam ada dia punya customer dia inginkan penjelasan lah. Rumah saya ni macam ada benda, boleh tak tengok rumah saya ni? Sekali dia ambil gambar je, okay, orang tu bagi gambar, and dia tengok, dia lukis pula benda tu macam mana bentuk dia, rupa warna apa, bentuk dia jahat ke, baik ke, negatif ke, natural ke, macam tu. So guys, Nadia ada beberapa video yang Nadia akan tunjukkan dekat sini. Gitu. Kita tengok nama TikTok dia Ninik Kurinci, dan dia juga ada YouTube korang. Korang boleh tengok juga. Dah tengok hari tu memang serang korang. Dia macam meremang tau. Dia macam betul, sebab dia boleh nampak. Lepas tu dia lukis pula benda tu. Gila korang ni. Kan? Tak logik. Tapi Ninik Kurinci ni dia ada ni kan, ada sense pasal hantu ni. So kita tengok sama-sama. Jom kita tengok. Okay, ni adalah salah satu daripada video ni. Okay, dia cakap ini rumahnya beda-beda ya, tidak hanya satu rumah. Lagi-lagi diingatkan untuk tingkatkan ibadah. Saya di sini tidak memaksa apa yang saya percaya untuk kalian percaya. Di sini saya hanya ingin membantu dan berbagi cerita, kata Ninik Kurinci. So, tengok sini. Okay, korang boleh nampak gambar. Biasa kan? Kosong je gitu. Bikin gak nyaman, energi tinggi dan kuat. Bikin anak kecil suka rewel maghrib-maghrib. Oh, kiranya waktu maghrib je anak-anak kepada customer ni rewel-rewel. Jom tengok. Wah. Inilah makhluk yang dia nampak tu. Dia lukis balik. Korang tengok tu. Seperti ingat filem sesuatu. Okay, next. Ini sosok secara detail saya gambarkan di buku. Oh, dia macam tuyul pun ada kan? Sikit-sikit. Okay, next. Rumah seterusnya, sosok perempuan, rambut dicepol berantakan. Penjaga rumah energinya tidak mengganggu. Dia positif. Malah sifatnya menjaga. Kiranya makhluk ni tak jahat lah. Okay, jom kita tengok. Oh. Dia macam ibu-ibu sikit kan. Ni hantu korang yang korang tengok tu hantu. Okay, seterusnya. Beliau menitipkan pesan untuk didoakan. Okay, makhluk tadi tu. Oh, siap berpesan, kirim salam lagi. Seterusnya. Ini juga sosok perempuan yang energinya negatif, suka bikin malas ibadah.
Suka bikin suasana panas dan tidak nyaman. Suka bikin anak kecil atau bayi rewel di waktu senja. Ush, korang cakap 5 weh. Ish. Seterusnya. Oh, ni kat ruang tamu ni. Saya ketangkap energi yang dipantulkan oleh cerminnya. Wish, main cermin-cermin ni aku seram ni kalau hantu-hantu main cermin ni. Jom kita tengok. Oh. Dan anak sosok perempuan, beliau tidak mengganggu, energinya neutral. Malah sosoknya seperti menunggu sesuatu, menanti sesuatu. Ada rasa penyesalan. Okey. Makhluk ni dia macam menunggu seseorang. Dia macam menyesal sangat. Nenek Kurinci ni cakap lah. Kiranya mungkinlah makhluk ni pernah duduk kat rumah ni sebelum ni kan. Okey. Seterusnya. Ini sosoknya secara detail. Okey. Oh, macam nenek tua pun ada. Ya, aku seram lah tengok lama-lama macam dia tengok muka aku. Next. Okay, ni macam dekat store je. Sosok laki-laki. Tidak negatif. Okay, baiklah kan. Tapi cenderung galak dan punya energi tinggi. Jadi ketika orang berada di ruangan tersebut akan merasa seperti diawasi. Okay, sosok lelaki-lelaki Oh. Betul-betul kat pintu masuk ni. Okey, ini sosoknya secara jelas lah. Okey, dia macam penjaga, macam tukang kebun pun ada. Main kat luar rumah, laman rumah pun ada. Beliau juga penjaga rumah seperti baju adat Jawa kelihatannya. Okey, kat mana agak-agak? Oh, kat depan sekali. Okey, ni secara detail ya muka dia. Oh, ni hantu korang. Hantu ni tau, roh. Okey, seterusnya. Ni satu rumah je Ni rumah yang sama kan? Oh, ini rumahnya beda-beda, silap. Bukan, ni rumah lain-lain. Hanya sekelibat sosok anak laki-laki saja. Energi neutral tidak mengganggu. Oh, kat bawah tangga korang. Aku sedih lah weh kalau main hantu budak-budak ni. Dia macam kau kecil lagi tapi kau dah jadi hantu. Faham tak? Maksudnya dia meninggal masa dia kecil. Kan? Kesian. Okey. Ni dekat pokok. Sosok kunti. Biasalah sering suka di pohon. Sosoknya negatif, suka sama laki-laki. Terlebih yang masih bujang. Suka nyempil di mimpi. Oh, Kak Ponti ni biasalah kan. Dia suka menggoda lelaki. Tengok sikit. Ada 2 ekor lah weh. Yang ini bukan kategori kunti ya. Ini hanya sosok perempuan yang berpakaian warna coklat-coklat macam tu. Sosoknya seperti punya amarah. Punya penyesalan tapi lebih dikalahkan dari energi marah dan dendamnya. Okey. Ni sosok Ponti pula. Ini kunti, bukan asli dari rumah ini, hanya suka sama tempat sahaja. Suka dekat tempat-tempat ni je. Dia macam singgah lah kan. Okey. Takutlah weh. Ini detailnya. Begini ya rupanya. Seterusnya. Dekat ampai baju pun ada ke korang? Tinggi, besar, sedikit negatif, suka nyium-nyium bau amis-amis. Okey. Biasalah kan makhluk macam ni. Dia suka busuk. Badannya tinggi besar dan berbulu. Punya tanduk. Weh, besar weh. So korang, jadi itulah antara gambar-gambar yang Nadia tunjukkan pada korang. Itu adalah salah satu sebenarnya korang. Banyak lagi sebenarnya Nadia save ni, tapi masa mencemburui kita sangat sebab Nadia sekarang ni tengah bekerja korang. Masih lagi dalam mood kerja. So sambil-sambil tu Nadia buatlah video sekejap kan. Dah lama sangat tak buat video seram-seram macam ni untuk korang. So InsyaAllah Nadia akan sambung lagi episod ni. Kalau korang nak tengok lebih detail, korang boleh search je TikTok Nenek Kurinci. Ataupun dia ada YouTube juga, sama je Nenek Kurinci.
dia bagus sebab dia sambil dia bercerita, sambil dia cerita detail makhluk tu macam mana, dia punya description makhluk tu macam mana. So kita macam sambil kita tengok tu, sambil kita macam faham, oh dia bukan sekadar tunjuk gambar sahaja, dia macam detail sendiri makhluk ni pada mana. So dia macam takkan dia nak reka-reka kan benda ni. Dia kan boleh berinteraksi dengan makhluk gaib. So mungkin makhluk gaib tu yang bercerita pada dia, so dia cerita balik pada kita macam tu. Itu sahajalah video kita untuk kali ini. Semoga kita berjumpa lagi di next video. InsyaAllah Nadia akan cuba buat video yang best-best untuk korang tengok lah. Dan terima kasih sangat-sangat. Jangan lupa follow, subscribe dan like, comment and share. Okay? Okay, terima kasih korang. Assalamualaikum. Bye-bye.